Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih yang join. Salam Jumaat hari 17 Oktober 17 Oktober. Terima kasih bersama dengan saya dengan tajuk hari ini Business 101. Business 101 tu basic business lah, basic business IKS. Teknik mencipta produk baru. Nama saya Abdul Fazmin dan daripada Malaysia Entrepreneur. Kalau saya punya audio tak okey bagi tahu Okey, so ni sesi live. Sesi live webinar lah sebenarnya. Saya buat webinar sebenarnya. So kita buat webinar Google Meet. So ada saya punya slide presentation apa semua. Kemudian saya alang-alang saya dah cakap juga tu, saya on lah TikTok supaya live kat sini kan. Boleh live kat sini. Okey, terima kasih Tuan Yusman Haji Baharum. Kalau you all semua memang business, so join lah community ni. Selalulah saya join saya punya live apa dengan dalam Malaysia Entrepreneur. Dan kalau you all bukan business, kalau ada kawan-kawan yang berbisnes, tolong share pada dia. Follow lah saya punya ni. Ini apa ni, saya bagi percuma punya tips lah, percuma punya tips. So webinar ni, sesi ni berlangsung selama 1 jam. Jam 10 sehingga jam 11 setiap hari Jumaat lah. Setiap hari Jumaat. So setakat ni, webinar ni adalah webinar ke 81. Webinar yang ke-81. Okay. So target saya punya personal mileage lah. Okay, saya punya personal mileage yang saya cabar diri saya sendiri adalah 100. 100 tu besarlah bagi saya kan. Sebab yelah, saya bukan jenis buat live macam ni kan. Jenis buat webinar macam ni kan. Tapi saya konsisten lah selama 100 minggu lah kiranya. Tak adalah 100 minggu. Awal-awal dulu saya kejar sangat sampai seminggu tu saya buat 2, sudahnya kelang kabut apa semua kan. Dengan kalau boleh tengok dulu punya live first 10 tu boleh tengok memang kaku lah Tapi hari ni ke-81. Bagi yang belum mengenali saya Abdul Fazmin, saya business coach, saya buat business dan saya juga trainer, consultant. So fokus saya 3 sahaja, business, yang saya share dah dalam Malaysia Entrepreneur So kalau you all nak tahu tentang bisnes, Malaysia Entrepreneur is the platform Malaysia Entrepreneur. Bisnes, saya cover pasal halal sebab pasaran halal ni sangat-sangat besar. Kemudian pensijilan yang berkaitan dengan food safety lah, GMP ke mesti ke HACCP Sebab apa? Sebab saya punya misi adalah untuk bawa usahawan IKS kita ke luar. Ni misi barulah kiranya sebab kita ada link dengan badan apa ni, Chamber of Commerce lah. Chamber of Commerce tu dia mempunyai perniagaan yang membolehkan kita link kepada pasaran luar negara. Tapi pasaran negara kalau tak mampu, kita ada pasaran tempatan juga. So isu dia adalah memang syarat-syarat dia persediaan halal, syarat-syarat dia adalah persijilan mesti GMP apa semua tu. Tapi yang benda yang akar dia sebenarnya adalah kestabilan bisnes tu, keupayaan bisnes tu ataupun capacity bisnes tu sendiri untuk sampai di tahap tersebut. Sebab itulah saya bina Malaysia Entrepreneur, bukan sekadar cerita pasal halal apa semua boring. Kita cerita pasal macam mana kita nak grow bisnes kita. Daripada kosong naik, daripada naik jatuh, daripada jatuh naik balik. So macam mana? Sebab bisnes ni kita jarang, dia memang perjalanan yang solo, tapi janganlah berbisnes di dalam keadaan solo, tak ada komuniti. Dia mesti relate dengan komuniti. So komuniti Malaysia Entrepreneur ni adalah di mana kita sama-sama support lah, sama-sama bantu yang lain, sharing information, sharing input, sharing opportunity di dalam komuniti Malaysia Entrepreneur. Malaysia Entrepreneur baru Okay, panjang juga intro tu 5 minit. So kalau ada masalah dengan saya punya audio, bagi tahu ada ruangan chat, mana yang di Google Meet, ada ruangan chat ataupun di mana ni, TikTok. Kalau ada masalah just bagi tahu lah kat situ Kalau ada soalan ni boleh tanya je. Saya akan jawab insya-Allah. Okay, so kalau you all nak better experience dalam tengok webinar ni, you boleh join lah kita punya Malaysia Entrepreneur punya community tu, ataupun ada yang free punya WhatsApp group. Saya akan bagi link lah WhatsApp group tu. Just PM saya lah, bagi tahu saya macam mana nak masuk yang webinar. So kita ada banyak-banyak tajuk tajuk. In fact tajuk kita webinar ni saya dah buat sampai 2025. You boleh tengok dekat malaysiaentrepreneur.com. Dekat situ dah ada list of training
yang kita buat lah. Sampai saya pun minggu depan tentang persenjalan mesti macam mana nak buat, tapi bukan cerita semua. Sebab saya punya format adalah 1 jam semua. Saya cerita, kemudian saya akan upload di situ lah. So, mana-mana yang ada membership Malaysia Entrepreneur, you boleh refer ke situ video rakaman lah. So, you tak boleh join yang ni, you boleh tengok balik yang tu lah. Sebab benda tu adalah benda yang mahal lah sebenarnya. Kalau you charge consultant kat luar pun, ribu-ribu juga tu dia ambil tu untuk dapatkan persenjalan tu lah. Tapi you bayar Malaysia Entrepreneur sangat-sangat murah ataupun almost free. Kat situlah kita bagi semua value ni. Okay. Okay, so hari ni tajuk ni adalah teknik mencipta produk baru. Teknik mencipta produk baru. Okay. Teknik mencipta produk baru ni bukanlah kalau you tengok dalam gambar tu design kereta, bukan. Kita bukan macam tu. Sebab kita IKS, saya cerita ni dalam konteks IKS. IKS tu apa? Industri kecil dan sederhana. Tapi kita lebih kepada PMKS. PMKS tu apa? Perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Sebab di Malaysia, konteks Malaysia ni kita kena letakkan mikro lah. Kalau saya pergi China tu, dia tanya mikro tu apa? Sebab dia macam nak tergelak dengan mikro ni kan. Kenapa ada bisnes yang 300,000 ke bawah? Kenapa kita panggil dia bisnes? Macam itulah. Usahawan tu ada. Dia orang tak ada. Dia orang ada kecil dan sederhana. Kecil. So kecil ni adalah yang dia buat 300 revenue dia ataupun dia punya sales tahunan ni adalah 300,000 dan ke atas lah. 300,000 ke atas. Okay. So itu juga saya punya inspirasi lah dalam Malaysia Entrepreneur adalah untuk macam mana kita boleh bimbing usahawan Malaysia ni keluar daripada kepompong mikro. Kepompong mikro ni adalah 300,000. Macam mana nak buat sales 300,000 dan ke atas, keluarlah daripada kepompong mikro tu. Betul lah ada orang kata kalau buat 300,000 ni adalah umpama hobi. Buat hobi. So you kena naikkan dia punya revenue. So itulah target Malaysia Entrepreneur adalah untuk growth sebenarnya, untuk bertumbuh. Jadi salah satu kaedah untuk bertumbuh, kita tak boleh lari daripada mencipta benda baru. Mencipta benda baru. Okay? Sebab kalau kita tak cipta produk baru, kita akan secara automatik ni secara lumrah alamnya kita akan mati lah. Bisnes kita akan mati lah. Tak relevan lagi dengan pasaran market kita. Benda ni berlaku you all boleh buka mata dan tengok persekitaran masing-masing. Tengok persekitaran. Apa yang dah berlaku 10-20 tahun lepas dan apa dah berlaku sekarang. Banyak benda yang impact, yang mana yang tak sustain tu, yang tenggelam tu adalah disebabkan dia tak berinovasi. Cara kita nak buat produk baru adalah kita kena inovasi. Inovasi tu kena sentiasa ni lah. Kena sentiasa, bukanlah bisnes kita set up dan bukan. Dia kena inovasi sebab dia kena relevan dengan permintaan, demand, consumer, pengguna yang beli bagi duit kita. Unless kita ada memang ikat mati punya ataupun monopoli market, memang orang lain tak ada lesen tu, kita je ada, you buatlah servis teruk mana pun orang tak kena beli. Jadi kita ni IKS kita tak ada benda tu. So kita kena berdiri atas kaki sendiri, kita kena bergantung pada keupayaan kita sendiri. So sebab itulah kita kena inovasi. Kalau kita tak inovasi pun orang tiru. So kenapa saya bawa topik ni? Sebab saya sendiri pun dah merasa peritnya tidak berinovasi, tidak mencipta produk baru. Selesa sangat. Selesa berada dengan usaha yang kecil tu, dengan hasil yang kecil tu, kita berasa selesa, cepat selesa. Ini satu penyakit usahawan kita lah, usahawan Bumi Putra biasanya, kita cepat selesa. Kita target kita tu terlalu kecil. Cukup dapat 10,000 sebulan ni, mana dapat. Kita dah champion tu, and then kita stay kat situ. Puas hati lah, itu masalah lah. Dan itulah kalau boleh saya nak tegur tu kan, kita kena grow. Bukan kita bertuhankan duit bukan kita kata tamak tapi kita kena grow. Itulah lumrah alam ni, secara alaminya setiap benda tu kena grow. Sebab kalau kita tak grow, kita akan matilah. Itu dah starting point matilah. So nak tak nak, you all kena grow. Okay. So teknik mencipta produk baru ni agar bisnes anda kekal relevan sepanjang zaman. Itu yang kita nak. Kita nak bisnes kita ni sustainable.
boleh bertahan 20 tahun, boleh bertahan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. So kita kena fikir macam mana benda ni berjalan sehingga kan kita tak ada pun kita boleh pass on kepada kita punya generasi seterusnya, legacy dia boleh berjalan seperti itu. Dia boleh jalan seperti itu. So banyak yang kita perlu fikir lah, kita perlu fikir. Of course benda ni tak mudah tapi kita kena fikir, dan sebab tu saya share framework hari ni. Apa tools yang kita boleh guna untuk aplikasi benda ni. Okay? Sambil-sambil tu kita minum Okay. Sekejap Okay, so topik dia hari ni simple saja, ialah 10 slide, 1 jam saja. Apa nak sembang banyak kan? Okay. So pengenalan, okay, kenapa benda ni penting, kenapa benda penting dan mengapa perlu sentiasa mencipta produk baru, jenis-jenis inovasi yang ada. Inovasi ni, bila kita sebut inovasi term tu dia kadang-kadang dia membuatkan orang rasa macam too heavy lah. Inovasi ni kena pakai lab coat je. Kena pakai lab coat, kena duduk kat mamal, and then kena pegang kari, kena robotik wire. Tu dah orang takut. Inovasi sebenarnya inovasi simple je. Inovasi ni adalah kita ubah, dia tak semestinya teknologi pun. Inovasi tu boleh menjadi baik benda. Kadang-kadang kita ubah satu benda tu, ubah proses, daripada buat macam ni, buat macam ni. Itu dah settle dah. Itu je, tak perlu pun duduk di makmal apa semua, tak perlu. Semua orang boleh inovasi. Semua orang boleh tukar cara. Baru ni saya tengok di TikTok lah. Okay? Ada dia buat inovasi tentang produk. Bukan produk sebenarnya. Dia inovasi, dia target pada masalah. Masalah, saya ambil orang perempuan lah. Dia make up sebab saya tengok rumah saya make up. Dia letak satu kipas yang portable fan tu, dia letak kat depan tu untuk ni, panas mungkin kan. Panas sebab tu make up apa semua kan. So ada orang buat inovasi, bekas make up tu, buka tu, kipas tu berjalan automatik. Kipas tu berjalan automatik, dia pusing. Jadi bila orang yang hadapi problem tu, dia tengok, ni lah dia, ada pun orang cipta. Macam tu kan. Pada benda tu, Allah, simple je. Saya pun background engineering. Alah, nak buat ni simple je. Tapi kenapa tak buat? Sebab ada orang yang betul-betul tengok pasaran dan dia tengok benda ni masalah, dan masalah ni diverifikan betul ke masalah legit tu semua. Banyak orang memang ada masalah ni pun. Mereka perlu-perlu apa semua kan, kipas ni tak kuat apa semua, dia nak kipas direct muka, betul-betul color muka punya kan. So bila dia keluar produk ni, orang yang ada masalah dia tengok, inilah dia ada pun, dan dia orang ni akan beli dia. Sebab tu kita kena inovasi. Itu inovasi simple je. Simple switch tu. Letak kipas, letak switch. Jadi benda tu macam, bagus lah. Sebenarnya itulah inovasi. Tak perlu pun belajar engineering degree untuk buat benda tu. Tak perlu pun. SPM pun dah boleh buat dah. Okay. Alamak apa ni. Okay. Framework. Sorry, typo Framework jadi rainbow pula. Framework untuk penciptaan produk baru, apa kita guna, framework kita guna, dan inovasi menggunakan teknik scamper. Ini saya go detail pada scamper lah. Scamper tu apa, nanti saya terangkan lah. Scamper tu bunyi macam scammer dia tak, ada scamper. Okay, ada akronim tu, ada maksud dia. Okay, dulu sales okay, sekarang tak okay. Pernah tak mengalami benda-benda macam ni? Okay, kebanyakan usahawan, mungkin usahawan baru mungkin belum lah, you tengah seronok viral apa kan, tengah ada orang review you punya tu, nanti you rasa lah. Okay, bagi yang dah season, dah lama berniaga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin kan, mesti akan pernah mengalami benda ni. Mestilah. Mesti. Dulu okey, masa starting okey, masa ni okey, you buka kilang macam mana pun, akan ada sampai ke masa tiba-tiba you tak boleh go on lah. You tak boleh go on lah. Dan lepas tutup lah. Baru ni ada satu kilang tu besar, satu brand Brand ni cukup besar di kalangan fashion negara kita, dan saya rasa orang perempuan pun tahu, saya tak nak sebut nama brand tu. Tapi bila mana dia declare kita terpaksa tutup tu, ramai yang komen, saya suka brand ni sebenarnya. Tapi brand dia punya design tu outdated.
Outdated macam tu je, macam tu. Maknanya outdated, dia tak ikut peredaran trend. Jadi itulah termasuk dalam inovasi, dia tak mengubah. Okey, so benda ni adalah benda biasa, jangan cerita orang lain, saya sendiri pun pernah alaminya. Saya sendiri pun dulu okey, sampai tahap saya tak perlu pun datang office, benda berjalan macam biasa. Sampailah satu ketika, ingat bukan kita saja yang berniaga, bukan kita saja buat benda tu, bukan kita je pandai iklan. Akhir sekali orang tiru iklan kita, orang pun buat iklan, orang pun buat ni, makin ramai orang serbu dalam market ni. Makin ramai, dan kita tak berubah. Kita maintain gitu, kita selesa berada di tahap itu. Selesa berada di tahap itu, tak buat apa. Kita terlupa yang ada orang tengah mengkaji kita. Dia ni okey, steady buat ni, aku buat juga, senang je. Buat, lama-lama ni buat. Kita terpaksa share market, last sekali kita pun dah tak relevan, dia orang lagi relevan daripada kita. Sebab apa? Sebab biasanya bila orang luar tengok, dia akan ada penambahbaikan dia buat. Kalau dia buat macam ni, aku nak buat macam ni. Kita pula dah terlalu selesa, kita tak tahu nak inovasi macam mana. Okay? Jadi penting juga untuk kita tahu current market kita yang kita bermain ni, pasaran kita ni, kompetitor ni apa ya? Ada tak ni kompetitor? Dia ni siapa? Size dia macam mana? Adakah dia mengganggu kita? So perlu tak? Saya dulu tak tengok saya jenis itulah. Sekarang pun tak tengok sebenarnya. Tapi kita kena make sure benda kita buat tu adalah susah orang nak tiru. Sebab kita kena dulu lah. Sampai ayat copywriting, iklan semua pun sebiji dia tiru apa semua. Tapi ada tak kita control kepada benda tu? Tak ada control. Okay? Kita boleh tengok juga macam mana. Kalau dulu saya selalu lepak dekat kedai runcit. Dekat sini Kelana Jaya ni, nama kedai runcit dia Syamsuddin. Kerana tak ada dah. Kedai Syamsuddin ni jadi pot lah beli barang ke apa kan. Okay. Sekarang apa jadi? Sekarang kita ada Speedmart, kita dah ada Lotus Paradigm kat sini, Lotus, dulu Tesco lah ada kat sini apa semua. Sejak benda tu ada, kedai-kedai runcit ni tak boleh hidup, tak boleh sustain, dan makin teruk dia punya produk, kita nampak benda buruk apa semua kan. Tapi itulah dia, dan efek sangat-sangat efek. Dia kata dulu boleh dapat setting 40,000, lepas dah masuk pasar raya besar ni 10,000 lah pun lebih kurang macam tu lah. Dan dia pun tak dapat sustain dia punya stok lama apa semua kan. Jadi kualiti tu lah. Dulu dia tempat lepak, lagi-lagi Ramadan je lepas Jumaat je pergi lepak, sebab dia ada buku-buku. Dia ada buku-buku komik Dragon Ball tu boleh baca free. Boleh baca free saja dekat situ. Jadi itulah dia. Sekarang kita kena ubah model. Lagi-lagi sekarang orang beli pun secara online. Beli online apa semua kan. Jadi kita kena sentiasa ubah. Kalau tak ubah, kita dah tak relevan lagi. Jadi kedai-kedai runcit ni kita order tonggas sekarang. Itu je lah. Sebab delivery. Jadi kita kena innovate supaya kita relevan. Okay. Kalau anda belum hadapi masalah ni, saya akan yakin dan pasti suatu masa nanti anda akan akan terima lah. Akan rasa juga, mesti akan rasa lah, tak mungkin tak rasa lah. Okay. Kalau you nak tanya, boleh tanya sorry lah. Okay, Acapan. Tuan nak tanya, kalau produk goreng, contoh rempeyek, perlu tak minyak masak? Tak perlu minyak masak dalam label. Okay, ni off topic sikit, tapi rasanya boleh saya jawab, tak ada masalah. Perlu tak letak minyak masak label? Ya, sangat perlu. Memang perlu. Sebab itu bahan ramuan yang dipakai. So minyak masak, gula ke, air pakai memang perlu. Ini dalam topik pelabelan sebenarnya. So saya tak pasti saya ada buat tak topik pelabelan. Kursus saya buat. Tapi webinar ada tak topik yang sejam-jam? Kalau tak ada, nanti saya masukkan dalam list lah. Tapi tak tahulah bulan berapa, tahun depan lah kot. Saya buat pelabelan. Pelabelan ni banyak Kalau cerita 3 hari pun tak habis. So saya akan pecah-pecahkan pelabelan macam mana nak buat. Salam Tuan Wazir, salam bro. Ni graphic designer. Graphic designer pun kena inovatif sebab kena dengan Canva. Saya sampai sekarang saya pakai Canva. Hari-hari saya pakai Canva. Dulu pakai Adobe Photoshop, Illustrator apa semua kan. Itulah market, pasaran dah berubah.
pasaran berubah. Okay. Because of the nature of business, ini kata Peter Drucker. Peter Drucker ni, Atok ni adalah management guru lah. Management guru ataupun dia pakar marketing juga. Okay. Because of the nature of business, dia kata, it has two and only two function. Business ni kalau nak cerita, kita nak simplify, dia ada dua benda je. Dua benda je. Okay. Satu adalah innovation, satu lagi adalah marketing. Itu je. Sebab dua benda ni yang bawa duit masuk. Function-function yang lain, admin, HR, ni itu semua buang duit. Bukan kata dia orang ni buang duit, tak, itu semua adalah cost. Itu cost. Jadi fokus kita sepatutnya adalah inovasi marketing. Innovate produk kita, bagi produk kita tu baik. Kalau produk terbaik pun, kalau tak market dengan betul, tak guna juga, orang tak tahu. Jadi kena gabungkan dua benda ni. Produk yang betul-betul bagus ataupun servis yang bagus, kena marketing yang proper. Bukan kata tekan ads tu tak semestinya, tapi kena bagi tu orang tahulah itu marketing. So kena combine dia. So inilah core function. So marketing ni bagi event, bagi expo, itu marketing. Marketing buat networking, itu marketing. Okay? Innovation, produk you apa? Sekarang banyak offer ni apa? You buat macam mana? Saya buat secara online, digital community, online saya share kat sini, saya buat sini. So itu adalah innovation. Saya ubah cara orang sampaikan, saya buat sistem macam ni. Orang buat 3 jam 2 hari seminar, saya buat sejam. So kira innovate tu. Okay, so dua benda ni you all kena fokus lah. You all kena fokus dua benda ni. Always innovate. Jangan cepat selesa walaupun produk you tengah boom apa, kena fikir langkah ke depan. Langkah ke depan, apa next lagi. Tengah okey tak apa. Sebab kita tak tahu bila orang akan potong kita. Sebab kita ni famous, kita dah ni, orang tengok, orang memerhati kita tau. Orang memerhati, dia ni buat okey lah. And then, macam mana aku nak buat macam ni? Aku nak jual juga. Okay, jadilah fenomena jambu bakcu. Jambu bakcu ni, tak ada dah, mati dah. Seorang jual, tengok orang beli beratur, kemudian 3 bulan lagi, dah ada 5 kedai, jual benda sama. Jual benda yang sama. Jadi kita tak nak macam tu, kita nak inovasi. Kalau pemerhatian saya lah sebagai auditor yang selalu masuk bisnes orang ni, dalam bisnes orang ni, pergi IKS, Putra, pergi bisnes non-bumi apa semua dengan bangsa-bangsa lain kan. Saya tengok bangsa-bangsa lain is very pandai innovate. Sebenarnya kita pun pandai, tapi kita cepat selesa sebenarnya. Kita innovate, and kita selesa pada jatuh. Apa tu dah menjerit, tak tahu nak bangun macam mana dah. Sebenarnya setiap orang ada IQ, ada kreativiti. Benda tu memang dah install lah. Cuma kita tak pakai lah. Okay. So, mengapa perlu sentiasa cipta produk baru? Okay, mengapa? Produk baru ni tak seperti produk kenapa you kena sentiasa grow? Kalau you ada satu cawangan, kenapa you kena buat 2 cawangan? Walaupun dah selesa dah. Walaupun dah okey dah. Walaupun dah niat. Sebab dia memang kena tu. Gambar macam mana? Memang kena tu. Okay. So kenapa you kena cipta produk baru? First kali ada untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berubah. Taste orang berubah. Kena ingat ni. Dulu yang selalu beli kita, brother ni kan. 10 tahun lepas tu, yang beli kita adalah, pasaran dia adalah generasi seterusnya. Yang brother ni tak boleh dah. Dah kecil manis dah. Dia punya kolesterol dah tinggi, dia tak boleh makan lah. So generasi baru pula, dia taste dia lain. Sebab tu kita kena sentiasa kita punya innovate produk kita tu ikut selera dan keperluan pengguna. Sentiasa berubah. Produk baru memenuhi permintaan semasa. So kita kena innovate. Ada banyak saya tengok dulu top apa semua, sekarang tak ada orang pergi. Sekarang tak ada bagi. So benda-benda tu lah. Benda-benda tu permintaan sentiasa berubah. Okay? Meningkatkan daya saing, membezakan syarikat daripada pesaing dan mengelak ketinggalan dalam pasaran. Of course, business, produk, brand, you must be unique. Ramai orang jual kasut, tapi apa beza Adidas, apa beza Nike, apa beza Onizuka Tiger, apa beza kasut Bata, apa beza kasut Clarks. Semua kasut ni. Tapi apakah membezakan ni? Harga pun beza, kualiti beza tak? Kadang-kadang jual kasut tak ada logo, RM10. Kasut ada logo Dongzang ke, ayat pelik-pelik kan. Bahasa tu ada naik RM25. Tapi bila ada calik sikit je, RM340. Itulah branding, itulah persepsi orang. Itu branding lah, tajuk lain di hari yang lain. Okay.
Tapi kita kena membezakan. Sebab bila orang cakap Nike je, orang teringat mungkin kualiti, selesa. Padahal kasut yang sama je, macam yang tak ada jenama tadi. Mungkin. Tapi itulah persepsi orang kan. Okey, memanfaatkan teknologi baru, menggunakan kemajuan teknologi untuk cipta produk lebih cekap. Macam ni lah. Hati-hati sekarang dengan AI apa semua. So kalau you tak tahu AI tu tak boleh bunuh orang, tak boleh. Tapi dia akan lenyapkan orang yang tak pandai guna AI. So make sure lah AI. Saya jumpa baru ni accountant, dia kata dia pun dah fikir apa yang dia nak buat bisnes lepas ni. Marketing dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia kata kalau di negara China, kata accountant ni dah jadi tak relevan lah. Sebab semuanya dah pakai digital, semua dah pakai sistem account, semua dah pakai invoice, semua dah pakai sistem semua dah. Dia dah AI semua. So benda tak relevan lagi lah. Kalau saya present kat China tu, dia tunjuk dia punya platform tu, kalau usahawan ni dia satu platform yang dia pakai tu, satu platform dia pakai tu, yang tu semua control by Beijing. Semua revenue pun semua ada kat situ. So tak payahlah cerita pasal account, tax apa semua dah integrate. Beli kopi tak ada app, menunggulah kat situ. Saya nak beli kopi Luckin Coffee tu, 15 minit dah terbaca kat situ. Sebab saya nak bayar pakai tunai. Buang masa dia, orang lain datang tunjuk app, tunjuk telefon. So sekali 15 minit tu bukan saya order, saya caw. Dia beli apa? Sebab orang banyak lalu. Jadi semuanya digital. Semua digital. Jadi satu kedai tu yang banyak orang datang tu kerja 2 orang saja. Sebab most of the kerja-kerja yang perlukan contoh orang ambil order, tak payah dah pakai apps. Tak perlu dah. Dia buat air je. Buat air. Macam tu. So kita kalau kita tak pandai menggunakan teknologi AI semua, kita akan replace lah. Replace, okay. Buat gambar pun saya guna AI. Pakai Google Gemini buat gambar. Okay, so banyak portrait saya pakai AI lah. So tak perlu dah buat photoshoot, fotografi ke apa, tak perlu dah. So banyak benda memanfaatkan teknologi baru, merangsang pertumbuhan perniagaan, membuka pasaran baru. Ini penting sebab kita tak tahu bila bila kita akan kena kacau. So kita kena saya tengok ada satu kedai tu dia jual runcit, satu lot kedai kat Bangi. Saya selalu pergi situ, kedai runcit India ni ujung sekali. Tiba-tiba selang 2 pintu Speedmart buka. Terus dia tukar benda lain. Dia buat kedai jual mainan. Tapi at least dia ada plan lah. Sebab satu ketul tu je. Okay. Menggantikan produk lapuk, produk-produk ini kalau you ada produk macam saya lah, ada servis, tapi kalau saya tak develop, saya tak innovate apa semua, lain sekali orang lain pun buat benda sama, jual kurang harga sikit je dah orang nampak kurang harga tu. Sebab tu kita kena innovate, buatlah produk kita tu tukar supaya dia nampak fresh, supaya nampak baru. Sebab tu banyak-banyak brand macam makanan KFC, McD apa semua kan, semua tu akan ada menu-menu baru. Pasal tak? Setiap 2 bulan, setiap 3 bulan dia akan adalah burger nasi lemak ke, apa benda lah, kari ke. Sebab apa? Sebab dia nak kekal relevan kepada dia punya customer dia supaya tak boring macam benda sama je kan. So kenapa nak pergi sini? Boleh ada menu baru lah. Ni dekat Deepavali ni ada dah dia punya ayam kari ke apa, tak tahulah. Tapi ada lah. Tapi itulah dia pembaharuan, itulah dia inovasi. Okay. Dan paling penting, pengekalan dalam bisnes. Itu yang kita nak. Untuk kelestarian bisnes, produk atau perkhidmatan perlu sentiasa relevan dengan edaran masa. Perlu relevan dengan masa. Dan kena ingat sekarang punya kalau 20 tahun dulu cerita satu benda tu nak berubah tu, dia macam melangkah jauh. Slow je, macam gegasi nak ni kan. Tapi sekarang ni cepat, sangat cepat. Satu teknologi tu boleh berubah dalam masa beberapa bulan saja. AI, tengok development AI macam mana, betapa cepatnya daripada fasa ni sangat-sangat cepat. Kita pun tak terkejar. Ada banyak sangatlah aplikasi-aplikasi yang based on AI. So banyak sangat. So kita kena cepat adapt benda ni, kena cepat belajar pasal benda ni, kena cepat ambil tahu pasal benda ni. Kalau tak, kita akan ketinggalan lah bisnes kita. Okay. Jenama-jenama yang tunjuk ni, yang kat TikTok tak nampak, ini semua orang kenal. Sebab apa? Satu ketika dulu dia pernah giant. Kita pernah pakai produk ni. Okay, contohnya Kodak
Kodak. Siapa yang tak tahu filem Kodak, saya belilah. Instant camera tu yang pakai buang tu, saya tak tahu pakai buang, rupanya pakai buang. Allah, mahal beli kan, rupanya tak boleh pakai dah. Pakai buang kamera Kodak tu kan. Okay. Nokia, Xerox, BlackBerry, Yahoo. Dulu kita orang yang geng-geng yang kalau tahu pasal IRC, MRC tu tua tu. Yahoo ni kita chatting, ASL, age, sex, location, tanya umur apa, jantina apa, location. So kalau salah chat kat situ, kena lah yang pondan-pondan, kena bapuk. Dah chat lama-lama, rupanya baru tahu dia bapuk. Okay. So Tupperware brand, semua ni pernah gah dulu dan dah tak relevan lah. Siapa pakai BlackBerry? Mana ada? Nokia ada yang pakai ke? Tak ada. Kodak ada? Tak ada. Xerox tinggal printer je. Tinggal printer je lah. Kalau Xerox nanti kenal orang printer je lah. Printer yang ni kan. Kalau nak tahu, brand-brand dulu mendominasi market. Nokia ni dominasi market phone. Dan phone dia tak murah mahal waktu tu. Kalau compare kan, 1,000 butterfly tu. Waktu tu 1,000 butterfly tu yang paling-paling boleh buat ringtone dengan ular tu je. Okay. BlackBerry. Pegang BlackBerry tu macam terus rasa handsome lah macam tu kan. Tapi mana lepas kena henyak dengan iPhone, daripada banyak QWERTY punya keypad tu, iPhone cakap tak ada dah keypad. Terus buat orang jual BlackBerry tu, nak jual pun tak laku dah. Okay. So Xerox ni, dia yang saya nak cerita sikit lah, walaupun masa tak ni, tapi Xerox ni paling best dia punya kayanya, dia fund tau. Dia fund satu kajian pasaran, fund semuanya untuk bagi tahu dia akan datang ni apa yang penting, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena buat kan. Tapi bila dapat result tu, dia tak ikut pun. Orang lain yang ikut nasihat daripada satu badan researcher yang sebenarnya difund oleh Xerox, orang lain yang naik. Xerox udung. Pelik tak? Pelik. Tapi itu dah jadi sebab apa? Sebabkan bukan dia tak innovate. Sebab ego sebenarnya. Merasa sombong macam tak payahlah. Kita dah besar macam ni. Takkan boleh jatuh. Takkan boleh jatuh. Kodak pun sama. Dia kalah dengan digital. Padahal pada tahun 1980 ke 70 itu, dia yang pertama buat kamera digital. Tapi dia cerita tu dia kena makan dengan dia sendiri sebab dia tak fokus pada ni. Dia terlalu nak dia punya ni. Terlalu nak dengan dia punya ni kan. Okay. So saya punya anggapan lah ada satu brand nama Toyota lah. Toyota saya tahu dia tak ikut trend EV. Sebab apa, dia punya supply chain tu terlalu, semuanya bergantung kepada yang petrol apa semua supply chain ni kan. So kalau dia balik pada EV, banyak yang akan impact ni. So dia tak nak pecahkan benda ni. Kalau dia tak ambil langkah yang betul, kemungkinan dia akan jadi macam ni lah. Tak nak ikut perubahan zaman. Tak nak. Okay. BlackBerry, Tupperware tak ada Sebab apa? Sebab dia masih pakai model baru. Dia masih pakai model lama. Model yang pakai agent kena kumpul point, kena buat purchase. And then dia punya quality yang sangat-sangat bagus lah, lifetime warranty. Koyak dia punya penutup tu boleh hantar dia replace yang baru. Jadi orang dia punya business model dia tak durable, dia tak adapt to changes, dia tak berubah. Kena pula dengan China punya produk memang murah. Setahun boleh beli 3-4 kali, kalau rosak buang beli baru pun tak apa. Cantik, design yang terkini. Jadi dia gagal untuk ke arah situ. Model bisnes dia gagal untuk innovate. Sebab tu dia tak relevan. Dia pernah masuk Tesco masa tu, nak masuk Tesco, saya cakap masuk Tesco bukan dia pakai ejen. Sudahnya ejen dia mengamuk, cakap kalau si jual ke masuk pasaran, kita nak jual macam mana? Kemudian dia tarik balik dari pasaran tu, last kali tak dapat survive. Okay, jadi itulah kisah-kisah giant. Kisah-kisah giant yang tak ada dah wipe out dalam market. Okay, tapi ini giant lah, kita IKS saja. Kita pun boleh jadi macam tu. Cuma je bila kita jadi macam tu, orang tak tahulah, tak adalah orang masuk dalam slide sebab aku tak tahu brand ni besar ke. Macam itulah. Okay. So tu tentang brand-brand yang dulu gah lah. Okay. Jenis-jenis inovasi ni banyak. Okay. Inovasi incremental. Inovasi incremental ni dia graf dia macam ni lah. Graf dia macam ni, dia naik. Dia ada increment lah. Contohnya macam iPhone lah.
Dia innovate, dia buat penambahbaikan kecil tapi secara konsisten. 17 ni dia tukar apa? Dia tukar colour. Dia tukar colour orange, benda tu dibesarkan sikit, tu ramai nak buat lawak kan. Dia buat lawak. Tahun depan dia tukarlah sikit. Dia balik, mungkin dia balik pada model satu dulu lah, kecil balik. Dia main size, kena tambah sikit-sikit capacity, tambah sikit ni sikit kan. Sebenarnya dalam teknologi ni, diorang sebenarnya dah ada 10 version ke depan dah. Contohnya masa Windows 7 keluar, Windows 10 tu dah orang dah tengok dah Bill Gates tengah buat. Macam tu lah. Tapi dia release sikit-sikit. Dia release sikit-sikit, dia buat sikit supaya kekal relevan dan inovasi. So macam produk makanan, formulation lah. Terkini, berwajah baru. Sebenarnya tambah sikit kan. Diperkaya dengan vitamin C. Sebenarnya taruh setibit je vitamin C. Tapi dah baru. Diperkaya. Orang pun oh ni baru je lah. Macam tu. Okay. Inovasi revolusi ni dia lebih kepada satu benda yang datangkan impact lah. Contohnya dulu dia buat telefon, Alexander Graham Bell dia buat telefon, satu benda baru yang impact kepada masyarakat. Ataupun vape, vape pun satu impact juga. Sebab saya ingat tu vape ni dia lebih kepada satu hype ke. Maksudnya orang perkenalkan tiba-tiba jadi. Kan dulu kan ada rokok elektronik, pernah popular dulu. Popular, sudahnya tak jadi. Sebab apa? Buat sakit tekak dan tak sedap pun. Dan gagal. Okay, kemudian dia keluar vape. Vape ni sampai sekarang relevan. Problem ni adalah dia ada isu dengan regulation lah. Dia ada isu dengan regulation. So sampai sekarang ada orang masih relevan sebenarnya, tapi ada isu sikit dengan itulah, dengan tu. So saya tak tahu macam mana sekarang, tapi saya tengok banyak je orang jual lagi, tak ada masalah. Okay, inovasi duplikasi. Kita panggil ni adalah tiruvasi. Tiruvasi ni dia bukan satu benda yang jahat, satu benda yang tak beretika. Dia memang ada. Dia memang normal lah. Okay. Dia tiru, tapi janganlah tiru macam yang ni sambal kero aming tu, yang tiru tu tiru sebiji. Itu tiru apa lah. Itu kurang cerdik lah. Kurang cerdik. Sebab dia tiru sebiji. Kita bukan nak tiru sebiji, kita nak, itu tak beretika nama dia. Kita tiru ni, kita tengok macam mana dia buat sambal jadilah macam Abang Uko ni kan. Dia tiru buat sambal juga, tapi dia buat variasi. Dia buat sambal petai, dia buat sambal ikan belah. Itu tiruvasi, itu bagus. Itu bagus dan banyak dah pun, normal pun buat benda tu. Ramai orang buat kan, tak ada masalah pun. Dan bagus benda tu. Itu yang kita galakkan. Dia improvise, sebab dia improvise kan benda tu sambal, tapi dia improvise kan. Kalau dia keluar satu rasa, aku buat banyak. Dan dia meraihkan pasaran kat situ. Dia complement each other. Okay. Inovasi sintesis ni adalah gabungan lah beberapa elemen atau produk yang berbeza untuk hasilkan satu produk. Kita ada Quazon ada orang cakap Croissant. Dia Quazon sebenarnya. Quazon ada daging, orang tengah hype pasal wagyu ni, ada pizza. Kita combine semua ni jadilah ada Croza. Croza kan bunyi pelik, tapi itulah dia. Dia punya roti tu, dia punya dough tu dia pakai Quazon. Atas topping ni jadi bentuk pizza. Jadilah produk baru dipanggil Croza. Okay. Quazon ni menarik, dia punya evolusi dia. Daripada Quazon tu macam-macam jadi. Apa benda lah yang penyet tu lah, waffle, croffle lah, macam-macam. Itu adalah contoh kita inovasi sebenarnya. Inovasi. Benda sama, kita innovate dia jadi benda yang baru lah. Okay. Lain-lain ada inovasi disruptif. Disruptif ni contohnya macam Grab, disrupt market. Airbnb disrupt market, Netflix dia disrupt market, dia innovate dan dia disrupt market tersebut. Market taxi, market cara tengok movie, market cara orang market hotel, cara ni ada disrupt. Okay. Dan kita ada inovasi teknologi, inovasi design, inovasi model bisnes pun ada Dia tukar model bisnes tu, dia innovate model bisnes tu daripada contohnya dia nak buat hotel tapi tak ada hotel. Sama jugalah macam Grab jugalah. Okay. So tu contoh-contoh dia, harap you all clear Tapi yang saya nak share penting adalah framework tu lah. So framework banyak sebenarnya. Produk baru daripada produk sedia ada. Contohnya Karipap. Pasaran dah tahu dah, maklum Karipap. Produk baru, macam mana kita nak hasil produk baru daripada produk sedia ada. Dan the second one is kita hasilkan produk baru yang belum ada di pasaran. Yang ni susah sikit lah. Sebab produk baru yang belum ada di pasaran, orang tak tahu. Kalau produk yang dah ada di pasaran, orang tahu ni Karipap.
Tapi kenapa besar sangat sebab karipap ni ada telur. Oh, satu benda baru. Ada telur. Kalau produk baru di pasaran yang orang tak tahu ni, kita perlu educate pasaran tu. Itu tough sikit lah. Pernah ingat ada cerita yang mana dia hantar seorang orang sale pergi Afrika dulu untuk jual slipper. Dia kata, tak boleh bos, tak ada orang pakai slipper. Tapi dia hantar seorang lagi, dia kata, bos, ini pasaran terbaik. Ada orang pakai slipper. Dua mindset yang berbeza. Okay, so tapi problem dia bila nak jual tu, kita nak educate lah. Kenapa kena pakai slipper? Ada macam tu lah. Sebab benda tu tak pernah ada lagi. Okay, so dua-dua ni ada framework yang digunakan lah. Macam produk yang sedia ada. Dah sedia ada, kita innovate. Biasa kita pakai scamper. Dia ada banyak lagi, 4 value analysis, value engineering, quality function deployment ataupun QFD kita panggil, house of quality metrics ataupun benchmarking and reverse engineering. Dia tengok produk tu, dia bongkarkan semua satu-satu, dia reverse. Ini biasanya digunakan dekat China lah. Dia tengok produk ni, dia bongkar satu-satu, dia patah balik, dia buat balik better. Dia buat balik better. Ini tak telco banyak kena lah. Dulu saya pernah pasang antena 3G, 2G tu, saya masuk kabin telco tu kan. Racking dia saya tengok, besar equipment besar-besar. Ericsson ni equipment besar-besar. Sampai satu masa, tu sebab saya tak ada job juga lah. Equipment semua tukar kepada Huawei. Equipment yang besar-besar gedabak ni akan tukar kepada one cassette yang kecil saja, brand Huawei. Semua yang gedabak ni ada dekat yang kecil ni. Harga 1/3. Masa tu job saya tak ada lah. Saya job dengan Ericsson. Yang Huawei tak ada. Sudahnya habis. Semua satu persatu semua Ericsson dah tak ada. Setakat ni saya tahulah. Ada mungkin yang ada, tapi kebanyakan dah replace. Sebab dia tahu buat macam mana, dia copy apa semua, dia jadi better, compress, harga slash. Itulah inovasi yang boleh kacau market terus. Okay. Kalau produk baru yang belum ada di pasaran, kita pakai Blue Ocean Strategy, design thinking, TRIS, theory of inventive problem solving, ataupun last sekali teknologi road mapping lah. Tapi yang tu semua lebih kepada Eropah yang besar-besar lah. Yang saya nak share adalah yang merah ni, Blue Ocean Strategy dan Scamper Framework. Yang tu yang saya gunakan dan dia lebih senang untuk kita IKS. Ingat kita IKS kita bukan syarikat-syarikat besar, kita IKS. So kita buatlah guna cara IKS. So yang merah ni saya share, tapi saya nak share hari ni Scamper saja. Blue Ocean Strategy ni saya cerita next punya, bukan next week lah. Lain session. Scamper ni pun dah banyak sebenarnya. Okay, so apa tu Scamper? Scamper tu adalah merujuk kepada substitute ataupun ganti komponen. Ganti substitute lah. Substitute. C adalah combine, gabung. Okay, gabung. Adapt adalah penyesuaian. Modify, ubah suai. Malaysia ni gempak ubah suai ni. EX5 dia ubahnya jadi daripada boleh pergi 80, dia pergi ke 300 mulia. Satu lah. Orang Jepun pun kejut tengok kan. Okay. P adalah put to another use. Bahasa Melayu dia apa? Put to another use. Saya boleh share kat dalam chat ni. Put to another use. Okay. Apa dia punya bahasa translate dia. Kejap. Ada soalan. Apa pendapat tuan untuk mendaftar produk kita di MyPO untuk elak produk kena ciplak? Okay. Pada saya lah. Tu wajibal gunah tu. Wajibal gunah. Wajib lah. Okay. Tapi cara-cara mendaftar, macam mana prosedur ini apa semua, saya cadangkan tuan pergilah di PJ tu, ada MyPO dekat situ, dapatkan khidmat nasihat. Dan diorang ada grant sebenarnya. Diorang sendiri ada grant. Kalau diorang tak ada grant, you boleh pergi pada agensi-agensi, diorang pun ada grant untuk didapatkan MyPO ni. So MyPO ni sangat-sangat penting untuk protect you punya brand. Okay. Untuk elakkan produk kena ciplak. Kita tak boleh nak elakkan produk kena ciplak. Kita tak boleh nak elak produk ciplak. Tapi bila mana ada orang ciplak, kita boleh ambil tindakan lah. Kita boleh ambil tindakan. Okay. Tapi macam mana pun, kenapa China ciplak? Elok je. Itulah dia. Ada benda yang kita pergi mahkamah pun tak guna. Sebab ada orang ciplak dan tak beli. Dan kena ingat lah, MyPO ni kemungkinan dia ada yang daftar di Malaysia, dia ada daftar di luar negara, dia ada daftar di antarabangsa.
Macam tu. So kita kena tengok lah, kita kena tengok apa pun pada pendapat saya lah, dapatkan khidmat nasihat pakar. Pergi ke Maipo. Sebelum you cari konsultan, you pergi Maipo dulu tanya. Sebab dia ada training dia ada apa semua ni. Dan agensi-agensi pun banyak buat program-program berkaitan dengan Maipo. Okay? So harapnya dapat jawab soalan daripada Tuan Hafizi alias. Okay? Okay, saya sambung. Nasib baik saya tengok. Selalu takut nanti dah bye-bye, boleh lupa alamak ada soalan lah. Okay. Eliminate ni buang. Remove. Okay, remove. And then reverse. Reverse ni skimper R ni adalah reverse terbalik dengan konsep. Okay, so macam mana kita nak apply? Contohnya as substitute. Okay, normal orang buat nasi lemak. Nasi lemak expected nasi putih, nasi lemak, kacang, ada telur, ada mi ayam. Tapi kita substitute ayam tu dengan ikan goreng. Orang akan cakap, pelik yang mana dia orang makan dengan ikan goreng. Buat, ingat innovate and marketing. Buat, bagi tahu orang. Nasi lemak ikan goreng. Orang akan, apa nasi lemak ikan goreng ni? Apa nasi lemak goreng ni? Nasi lemak ikan goreng. Nasi itu, jangan pakai nasi lemak. Jangan pakai beras pun. Dia pakai beras pulut. Dia jadi macam nasi lemak pulut. Kan ingat tak orang Kelantan kan suka makan pulut dengan ikan. Jadikan dia full menu nasi lemak. Pelik lah tuan, mana orang tak berani lah. Ni buat lah. Dia dekat ini, jalan tu, ada kedai-kedai tu, Nebab tu, kan Teluk Kemang dekat Sirusa tu, dia ada orang jual nasi lemak burger. Nasi lemak burger. So, saya lalu di kawasan tu, stall burger apa semua tak beli kan. Saya yakin orang lain sama. Bila saya nampak nasi lemak burger pun, saya macam tulis 2 kali. Nasi lemak burger? Kenapa? Di dalam kepala saya ni, saya memikirkan nasi lemak burger. Nasi lemak, ada 2 keping burger, ataupun roti, nasi lemak. Macam tu kan. Saya tanya. Tapi teringinlah nak pergi. Rupanya bila dah pergi, nasi lemak dan burger, patty burger. Ada macam tu lah. So substitute lah. Substitute. Okay, substitute benda tu, jadikan dia benda baru. Jangan korang heran nanti orang tiru you buat. Dulu cakap, apalah, mana dia orang makan. Dulu korang cakap macam tu. Bila aku dah buat, kau juga yang tiru. Tapi ingat, sentiasa inovasi. Sebab orang ni sentiasa tiru. Dan kita tak ada boleh buat apa pun. It's beyond our control. Jadi kalau kita buat SWOT analysis, antara risiko-risiko dia kan, threats ke apa, orang tiru apa, kita boleh kontrol tak? Itu adalah external punya yang kita boleh kontrol. So, jangan fokus kepada situ. Fokus sentiasa innovate. Buat benda ni. Orang buat macam ni, buat benda ni. Orang buat macam ni, buat benda ni. Orang buat macam ni, macam ni. Lama-lama dia pun tak boleh tiru kita dah. Sebab marketing and innovation is all about, dia kena mengenal branding. Orang kenal brand kita. Orang kenal brand kita. Kebanyakan yang tiru-tiru ni, saya dengar, tak sedap. Tak sama macam ni. Sebab apa? Biasanya bila orang tiru, benda pertama dia akan buat adalah, dia buat benda sama and then harga dikurangkan supaya dia tarik orang pergi sini sebab dia murah. So bila dia kurangkan harga, biasanya quality drop. Instead of dia pakai kena pakai krim ni, dia pakai susu ni. So dia akan buang harga dan orang takkan dapat rasa yang sama ataupun experience sama dengan yang original one. Tapi ada je kes yang mana yang orang ciplak, dia buat lagi baik. Ada je orang buat lagi baik. Sebenarnya orang ni terkenal. Macam ni lah, macam Kodak tadi kan. Dia yang cipta digital ni, yang sebenarnya orang ambil adaptasi tu buat lagi baik, dia dah ketinggalan. Macam tu lah. Okay. So to substitute, dia ganti komponen. And then combine macam mana? You combine lah burger dengan nasi lemak. Jadilah burger nasi lemak macam ni. Dia ada layer telur, dia ada benda ni, dia jadi benda baru. Salah satu yang industri boleh buat, jangan rasa benda ni impossible lah. IKS selalu bila saya cerita benda ni, kata macam mengarut lah dia ni. Macam tu kan. Famous Amos. Famous Amos. Apa Famous Amos buat? Dia keluarkan satu produk dia, biskut tu digabungkan dengan nasi lemak. Okay, chocolate chip gabung nasi lemak. Apa jadi? Still chocolate chip. Tapi you makan tu, you dapat rasa telur, you memang rasa telur, ikan bilis, sambal, santan, memang you rasa dalam one bite of that cookies. Pergilah tengok, saya tahu ada lagi kita, adakah tu seasonal ke, pasti. Tapi memang
inilah innovation. Something yang different dia gabungkan, dia buat something benda baru. Tapi saya beli tak? Beli. Saya beli. Anak rasa. Sedap tak? Minta maaf. Tak kena tekak saya. Memang tak kena. Ada orang okey. Ada orang okey. Saya tak kena lah. Okay. Adapt. Adapt ni adalah penyesuaian. Dia modify something. Dia ubah sesuatu tu untuk mengikut keperluan. Untuk keperluan atau konteks. Contoh dia adalah dia panggil apa ni? Plekat pants. Plekat pants. Orang nak pakai kain, nak santai-santai pakai kain. Sebenarnya orang lelaki nak pakai kain ni dia untuk angin ni, untuk udaraan sebenarnya. Tapi dia risiko londe kan. Ada risiko londe, tak boleh nak angkat kaki sebenar-benarnya, susah nak pergi di kena air apa. Jadi dia gabungkan seluar dengan tradisi pakai kain tu, jadilah plekat pants. Sebenarnya dia seluar pun, baggy sikit, tapi corak ni lah. Corak ni saya taklah pakai sebab bagi saya macam dah makan macam seluar. Saya bukan nak pakai seluar, saya nak kain. Kain is different. Macam tu. Tapi ada tak beli? Ada je. Ada je orang beli. Ada je meraihkan plekat pants. Ada je. Macam Aflin Shauki punya plekat pants tu. Elok je. Kan? Jadi itulah adapt. Dia ambil benda ni adapt dengan culture setempat. Okay? Ini modify. Modify ni jangan salah tengok model je. Modify ni kita bukan modify orang tu memang dia perempuan betul lah. Dia bukan sajat. Bukan, dia memang betul. Dia tak modify lain-lain. Orang tu betul yang saya nak cerita adalah tudung tu. Dia modify. So apa yang modify So barulah saya faham kenapa perempuan ni tudung dia banyak. Sebab dia ada banyak situasi dan keadaan-keadaan yang diperlukan, maka dia perlukan tudung yang satu almari penuh. Jadi tudung yang diubah ni adalah macam mana kita nak ubah masalah, kita nak ubah daripada tudung ni, kan tudung kan selalu kena iron. Kena iron. Ataupun kita buat tudung ni memang yang tudung tak iron tu jadi cantik. Tudung tak iron tu jadi trend. Dia panggil tudung apa? Crumple tudung crumple. Tak payah iron. Tak payah iron. Jadi kita jadikan trend tudung tak gosok ni. tudung promote apa dengan ni, kita jadikan dia trend, jadilah tudung baru. Orang beli tak? Orang beli. Jadi trend. Saya perasan ni bila kalau anak saya masuk ward, rumah kena jaga kan. Kalau tudung dia bawa, dia akan bawa tudung crumple. So dia fikir macam mana dia iron. Dua tudung ni memang tak perlu. Memang kalau dia design tu, memang dia design memang lagi gumpal-gumpal, lagi konyoknya dia punya tudung tu, lagi cantik katanya. Jadi itulah ada inovasi. Inovasi lah tu, inovasi. Okay. Put to another use. Put to another use ni adalah kita benda ni sepatutnya intentional dia adalah benda lain, tapi tak apa-apa nak pergi. Tak apa-apa nak pergi. Tapi bila kita positionkan dia sebagai gunakan untuk benda lain, dia sangat-sangat efektif. Contohnya post-it notes ni. Post-it note ni cerita dia sebenarnya dia adalah satu produk failure sebenarnya. Dia cipta gum, produk daripada 3M, saintis daripada 3M ni, dia buat gum, tapi gum tu tak kuat. Tak kuat. Dah lah gum tak kuat. Susah nak lekat. Tapi yang menariknya, dia boleh lekat berulang kali. Itu dia punya ni. So apa nak buat benda yang dah lah tak kuat, tapi dia boleh lekat ulang kali. Jadilah dia post-it notes. Dia sangat-sangat kena, bila tampal tu tak adalah kesan lekat, dia lekat tak kuat sangat. Tapi tampal sini, boleh lagi. Janganlah tampal satu sekali. Tampal satu kali, dia banyaklah debu-debu rambut apa semua dah tutup gam tu, dia tak ada kesan lah. Tapi put it into another use yang boleh memanfaatkan. So produk ni fly, post-it. Ada tak orang tiru? Ada, banyak banyak tiru apa kan, tapi itulah cerita dia kan. Okay. So eliminate, remove element ataupun simplify ataupun apa benda lah kita buat daripada produk sedia ada ni, kita remove. Contohnya apa yang iPhone buat masa tu tengah hangat pasal QWERTY punya keyboard, Nokia cerita pasal keyboard QWERTY dia lah, BlackBerry cerita pasal dia punya paling senang lah QWERTY keyboard dia lah, semua pun buat sama, Sony pun sama cerita. iPhone keluar, dia buang semua keyboard tu. Sekarang kita punya phone tak ada keyboard, semuanya ada dekat screen. Terus tukar tu semua tu, dia buang semua tu, terus tukar whole environment. Dah orang tak nak BlackBerry, tak nak Nokia, aku nak ni iPhone ni.
Tak ada keyboard. Macam mana macam mana tak ada keyboard? Macam tu. Okay, and the rest is history lah. Okay. Dan last sekali adalah reverse. Reverse ni kita balikkan konsep. Antara yang kita pakai adalah kalau makanan ready to cook, ready to eat, tak payah masak lah. Sepatutnya kalau nak masak ni, you kena ambil bahan ni, kena tumis ni. Ini, you beli ni, you tak payah masak lah. Terus masuk dalam microwave, dah terus hidang. So proses ni tak payah dah. Ataupun IKEA, apa dia buat? Jual perabot. Apa experience dulu kalau kita beli perabot? Kita kena pergi dekat gudang ni, dengan susunnya, bertingkat-tingkat apa semua ni, macam gudang apa semua ni, kadang-kadang stok tak ada di situ sebab ada kat warehouse. Kalau dia bawa semua tu leceh lah. Leceh lah kan, sebab dia kena bawa tu seketul je tu. Ni meja leceh, nanti hari Khamis saya akan deliver. Sebab kita nak kena bawa dalam lori ni, besar ni. Tapi apa yang IKEA buat adalah dia design sampai produk siap, and then dia tak pasang. Dia tak pasang. Siapa pasang? You pasang. So dia jimat cost, dia jimat space, dekat warehouse tak perlu banyak space, dia perlu satu contoh saja. You nak yang ni, ada dekat bawah, dekat location ni sekian. You ambil ni, dengan manual ada, you pasang sendiri kat rumah. So you tak perlu lori, you boleh bawa balik sendiri, unless barang besar perlu lori lah, tapi additional lah. Tapi at least kalau kerusi, tak perlu lori dah, boleh masuk kereta. Just papan, stack, dia buat macam tu. Dan saya jamin you pasang kat tempat tu mudah. Instruction kita complete. Macam tu. Dia ubah way tu. Now IKEA is IKEA. IKEA and kedai perabot. Sebenarnya IKEA jual perabot, tapi dia berjaya keluar daripada kedai perabot. So now it's IKEA or kedai perabot. Yang lain-lain tu kedai perabot lah. Kedai perabot A, kedai perabot B ke C. Sama dengan Mr. DIY lah. Orang semua hardware. Mr. DIY pun asalnya hardware juga sebenarnya. So dia keluar dari situ, now hardware and Mr. DIY. Dia ubah benda tu, dia ubah. Okay. So tu scamper, sebenarnya daripada scamper ni, you ambil satu dua pun you dah hasil produk baru. Senang je, sangat-sangat simple. Karipap yang dulunya macam tu, gabungkan dengan telur jadi karipap telur. Betul tak? Nak gabung dengan apa? Nak gabung dengan pizza, boleh jadikan karipap pizza. Macam-macam lah. So benda ni boleh memang just boleh inovasi lah. Tapi kena tengoklah you costing dengan harga jual. Okay. So rumusan dia adalah take away. So benda ni sangat penting untuk you punya business grow sebenarnya. You kena innovate. Kami pun selalu innovate kat sini sebab dah kena dulu kan. So beringatlah, so kita kena innovate produk, innovate service, innovate kita punya pasaran, tukar pasar, innovate kita punya business model, campur sini, kolaborasi, gabung, nanti akan ada yang pum, letup satu. Pum, jadi, ini pergi. Macam itulah. Okay, so jangan terlalu selesa. Ini saya repeating lah sebab ini jadi pada saya. Jangan terlalu selesa dengan kejayaan yang dicapai sekarang. Kalau you tengah capai sekarang, always tanya pada diri sendiri, what's next? Walaupun dah selesa ni, what's next? Always push yourself, always buat benda baru sebab kita tak tahu bila, sampai bila boleh bertahan kita punya model ni. Sampai berapa lama kita boleh bertahan dengan kompetitor ni. Nanti orang dah masuk, you akan stres lah. Sebab kenapa tak macam dulu tanya soalan, kenapa tak macam dulu lah? Dulu nenek saya bercantik. Macam itulah. Okay. Budaya dan struktur yang kaku. Okay, sentiasa ada budaya yang what's next tadi, innovate. Jangan jadi macam brand-brand yang saya sebut tadi lah, Kodak. Dia dah tahu dah benda ni, Nokia dah tahu dah, tapi dia sombong. Dia tak nak, kita number one, babe. 90% of market phone adalah kita. Nak takut apa? Macam tu kan. Satu dunia memang Nokia, takut apa? Okay. Budaya korporat yang birokratik, berpuak-puak, menolak perubahan daripada luar. Dia dah tahu dah benda akan datang, tapi dia tolak. Dia refuse to change. Okay. Menghalang kelajuan dan inovasi. In fact, kalau iPhone sendiri pun, kalau dia tak buat something, dia tak buat innovation, dia pun akan hilang. Okay. Ni dah dengar-dengar, dah tengok lah kan. iPhone ni keluar macam tu, tak ada inovasi. Tak ada inovasi since Steve Jobs kan. Steve Jobs selalu buat ini tak ada. Daripada iPhone ni besar sikit, ni kurang sikit, ini tebal sikit, ini ringan sikit, ini berat sikit, itu je. Lain
else is different. Tunggu nanti akan datang yang betul-betul buat innovation. Satu brand yang buat innovation. Nanti orang akan beralih ke sini. Okay. Kegagalan memahami peralihan pelanggan. Sebenarnya kita tahu ada orang advice. Cuma kita tu stick kepada kita punya itulah, kita punya kecerdikan apa semua, dan itu penyakit yang business owner akan ada lah. Saya pun ada, tapi saya bagi tahu siap-siap kita kena aware benda ni lah. Kita kena aware benda ni, take note, dan kita jangan react, kita take action lah. Kita take action daripada situ, tengok, kaji balik, kalau yes, dan ikut lah. Okay. So tindakan yang boleh buat adalah pilih produk tradisional sedia ada. Pilihlah mana, produk you sendirilah. Produk you sendiri, apa yang you boleh innovate, apa yang you boleh lain sikit daripada kompetitor you. Sebab orang tanya apa beza ni kan ni ya. Kalau tak ada beza, orang akan ambil yang murah. Tak ada beza, nak ambil yang murah. So justify you punya quality, justify you punya unique, and then justify you punya price. Okay, gunalah checklist Camper ni sangat-sangat ni kan. Sebab tu saya cakap dia very very applicable tu pada IKS. Tak perlu tengok online tu terlalu technical dengan engineering mungkin pakailah kan, tapi kita IKS je kita pakai tu Camper. Test idea dengan MVP, minimum viable product. So bila you dah ada something, you janganlah terus besar. Okay, jom buka kilang, aku dah ada produk baru. Tak, you test dulu market you. Try jual kat kawan-kawan, try jual jiran-jiran. Okay, ada apa feedback diorang. Okay, tapi jangan bagi free. Kalau bagi free semua sedap. Makanan lah. Bagi free semua sedap. Bagi yang berbayar. Kalau dia repeat, means dia punya feedback tu genuine. Okay. So you tanya-tanya, and then baru you plan untuk, okay now, boleh tak macam mana kita nak perbesarkan lagi. Sebab kena ingat, benda ni kena cepat. And then you buat something yang you kena check, benda ni orang boleh tiru ke tak. Kalau orang boleh tiru, dia perlu modal banyak ke tak. Sebab kalau orang boleh tiru, belum modal sikit, alah madu pacu, aku beli balang, aku beli jambu, dah boleh pacak dah, 3 hari boleh pacak dah. So kita akan ada masalah kat situ. Saya ingat lagi dulu, waktu popcorn caramel tengah top kan, yalah Bang Suko buat juga popcorn juga kan, popcorn, satu-satu dah nak jadi founder popcorn, nak jadi founder popcorn, nak jadi founder popcorn, nak cari kilang, nak mohon halal, kalau saya nak dapat mohon halal macam mana apa semua ni, by the time tu, dalam proses nak mohon halal tu, market dah slow lah, sebab dah banyak sangat orang join di market tu, market dah slow dah, so dia punya sale pun decrease. Bila sales decrease, saya rasa sekarang dah orang tak hype sangat pasal popcorn. Kalau ada pun yang stay dalam market popcorn ni adalah yang inovatif, yang strong. Dia yang stay. Sama juga dengan Durian Creep. Durian Creep tu dulu masing-masing buat. Sekarang yang stay dalam Durian Creep, saya rasa ada satu brand tu je. Yang kalau saya pergi expo ada dia punya ni. Dan dia kata dia dah export sampai luar negara dah. So itu je yang sustain. Sebab dia cepat. Dia cepat capture market, dia innovate, dan dia dapat sustain. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. Bertumbuh adalah wajib. Kita punya tema ni, bertumbuh adalah wajib. Dia bukan adalah pilihan, dia wajib. You have to grow. Tak kisahlah grow macam mana, grow you punya business ke, grow buka cawangan ke, tambah you punya SKU ke, tambah pekerja ke, tak kisahlah. Masa jangan tambah bini ya. Okay. With that, tuan-tuan puan, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Tajuk dia adalah persijilan mesti. Persijilan mesti ni wajib. Persijilan mesti wajib. Okay, so persijilan mesti saya rasa nombor 7 kot. Nombor 7 dia ada total 11. Total 11. Okay, with that, terima kasih tuan-tuan puan-puan bersama dengan saya. Kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. InsyaAllah. So take care, tak ada soalan tak ada soalan, okay. Sekejap saya last final check, tak ada soalan. Okay, thank you and goodbye. Assalamualaikum.